Dalam episod yang lepas, kita dah tahu siapakah pembekal-pembekal di McDonald's. Kepada siapa yang tak tengok lagi tu, bolehlah klik link dekat bawah ni untuk tengok. Tapi yang pentingnya, kita nak tahu bagaimana ayam dan daging itu diproses. Atau cara penyembelihan itu sendiri. Ketahuinya selepas ini. Untuk memahami lagi dengan lebih jelas tentang proses penyembelihan dan pemprosesan, kita berjumpa dengan Ustaz Muhammad Khairuddin yang merupakan penasihat halal bebas McDonald's. Jadi Ustaz, sebelum tu saya nak tanya Ustaz. Boleh Ustaz terangkan lagi setiap langkah dan proses penyediaan untuk penyembelihan ini? Untuk menjadikan satu sembelihan dan penyediaannya halal, nasnya adalah daripada Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang bermaksud, wahai manusia, makanlah daripada apa yang ada di muka bumi ini yang halal lagi baik. Okey Ustaz, sebagai seorang ayah, adakah Ustaz yakin dengan cara penyediaan makanan di McDonald's? Ya, saya setelah melihat segala proses penyediaan, perbekalannya, maka saya sangat yakin dan saya tidak ragu-ragu untuk membawa anak-anak dan keluarga saya datang makan di McDonald's ini. Ustaz, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Begitulah merupakan penerangan daripada Ustaz Muhammad Khairuddin. Sekarang ini, jom kita pergi ke McFood. Assalamualaikum Cik Sabri. Salam. Lama tunggu Cik Sabri. Baru lagi. Untuk pengetahuan semua, Cik Sabri merupakan wakil daripada McFood Services Malaysia Sdn Bhd, iaitu pengeluar terbesar bagi produk ayam dan juga daging lembu untuk McDonald's Malaysia. Okey, sekarang ni kita nak ke mana Cik Sabri? Ya kan, sana. Sana Cik Sabri? Ya. Jom. Kita masuk tangan dulu. Gunakan lutut sebagai... Oh, tolak je ya? Ya, tolak. Okey. Basahkan. Kemudian ambil sabun. Okey, sekarang kita pergi ke bilik salin pakaian. Boleh. Sini tempat ini. Dalam ni Cik Sabri? Okey, sekarang kita kena tukar uniform. Jadi Cik Sabri, siapa yang menetapkan tahap kebersihan di sini? Ini adalah garis panduan McDonald's Malaysia sendiri. Dan bagi McFood Services, ianya adalah penting bagi menjaga kualiti dan keselamatan makanan yang kami proses. Konsep halal itu sendiri termasuklah mempraktikkan tahap kebersihan yang tinggi. Cik Sabri, macam mana pula dengan bahan-bahan lain yang dicampur? Macam mana kita nak pastikan halal ataupun tidak? Soalan yang bagus. Mari ikut saya. Tempat apa ni Cik Sabri? Macam dapur je. Inilah dapur tempat kita menguji produk. Oh. Untuk maklumat, setiap produk yang kita keluarkan, kita mesti mendapat sijil halal daripada pihak jadi. Sekejap ya. Maaf Cik Sabri. Ini merupakan produk McDonald's yang kita keluarkan yang mana mendapat sijil halal. Contohnya beef patties dan juga chicken McNugget. Dan ini hanyalah sebahagian sahaja yang saya tunjukkan. Maksudnya semua ni halal lah Cik Sabri? Ya, memang halal. Dan dijamin oleh pihak jadi. Baik Cik Sabri, terima kasih banyak kerana sudi meluangkan masa. Sama-sama. Itu dia cara pemprosesan ayam dan daging sehingga menjadi produk yang sedia untuk dimasak. Dan bagaimana ban dibuat. Setiap langkah memang halal dari awal hingga akhir. Saya dah tengok sendiri dah. Tapi macam mana pula dengan halal yang dipraktikkan dalam operasi seharian di McDonald's? Jom.